Hai, salam sejahtera. Nama saya Suziari Suhimi. Saya seorang peguam di Semenanjung dan anda sedang menonton channel Tapau Semua Law. Kita celik undang-undang. Okey, salam kembali. Terima kasih kerana masih bersama saya. Ini adalah episod yang ke-13 untuk Tapau Semua Law dan episod ini jaraknya dengan episod yang ke-12 agak panjang. Saya minta maaf kerana saya lama tidak buat video. Maklumlah, mungkin ada kekangan masa dan sebenarnya susah sebenarnya nak buat video ni. Perlu banyak komitmen sebab nombor satu, kita kena keluarkan equipment kita, termasuklah mic ini, sound interface, kamera, lampu-lampu ni semua, dan semua ni kena perlu di set up. Ada setting tertentu untuk saya guna untuk buat recording ni lah. Dan selepas itu kita kena kemas balik. Jadi because ini adalah pejabat saya sebenarnya, jadi kita kena kemas balik, dan kadang-kadang tu kita malas sikit lah. Jadi saya harap kalau anda semua boleh subscribe dan like video saya ni, saya rasa ia akan memberi saya semangat yang lebih tinggi dan lebih kuat untuk buat video-video seterusnya. Okey, kali ini kita akan bercakap yang sedikit different, sedikit lain, tetapi saya akan masih kaitkan dengan undang-undang. Jadi kalau kita lihat kualiti gitar yang saya pegang ni adalah gitar. Ini adalah gitar saya yang saya beli pada tahun 2020 atau 2021. Saya dah tak berapa ingat. Tapi masa itu masih COVID lagi lah. Kita baru lepas PKP dan kita dapat keluar rumah lah basically. Jadi saya beli gitar ini untuk mula main gitar semula. Because sebelum itu saya dah 18 tahun lebih kurang tak main gitar lah. Main gitar tapi setahun sekali, something like that lah. Jadi saya mula main balik apabila COVID. Dan kalau kita tengok gitar saya di belakang ini, gitar ini umur dia sekurang-kurangnya umurnya dah 25 tahun lebih kurang lah. Jadi kedua-dua gitar ni adalah lower mid tier gitar, dan kalau kita tengok kualitinya berbeza. Gitar mid tier lower mid tier lah kita senang sebut lah, mid tier zaman sekarang adalah lebih sedap dan lebih baik daripada mid tier zaman tahun 2000 kalau tak silap saya lah, lebih kurang. Saya pun tak berapa ingat. Mungkin lebih awal dari itu sikit. Okay, so kualiti dia berbeza. Kenapa? Okay. Kita dalam gitar ni kita ada banyak komponen lah. Jadi komponen-komponen ni ada dia punya pencipta. Contoh kita akan cakap tentang contoh. Just ambil ni lah. Ini kita panggil pickup yang akan pick getaran daripada tali ni dan tukarkan kepada bunyi. Getaran ni dia tukar kepada bunyi. Kita melalui pickup ni lah. Jadi di situ pun ada pickup. Tetapi pickup ini sebenarnya adalah pickup yang daripada gitar yang lebih berkualiti tinggi pada zaman yang 20 tahun lepas. 20 tahun lepas, pickup yang sama ini ada pada gitar yang kualiti lebih tinggi. Tetapi sekarang ini 20 tahun kemudian, pickup yang sama berada dah ada pada gitar yang kualiti yang lebih rendah. So kenapa macam tu? Okey. Inilah kaitannya dengan undang-undang yang saya rasa nak ajarlah, nak bagi tahulah kepada orang ramai kenapa. Okey. Setiap macam pickup ni dia ada pencipta dia. So ciptaan ini sebenarnya dilindungi oleh suatu undang-undang yang kita sebut sebagai undang-undang patent. Bahasa Melayu kita eja PATEN atau English PATENT. Bukan PATTERN. Itu PATTERN tu patent tu. Itu adalah corak yang berulang-ulang. So patent ini adalah undang-undang yang melindungi pencipta dan ciptaan. So
dalam kes ini untuk kes gitar ini saya nak cakap lah pattern ni sebenarnya pickup ini sebenarnya dia ada pencipta dia, dan ciptaan orang yang cipta pickup ni dan cara dia nak, mungkin cara gulung dia jenis apa dia pakai, itu teknologi itulah teknologi yang dia guna tu dilindungi selama 20 tahun di bawah Akta Patent atau undang-undang patent. So apa akan jadi selepas 20 tahun? So selepas 20 tahun, mana-mana pihak yang lain, syarikat ke individu ke, boleh mengambil design yang sama itu dan dia keluarkan produk itu. Sebelum ini, kalau sebelum 20 tahun, pencipta tu mempunyai hak eksklusif untuk keluarkan, untuk buat marketing, untuk jual, dan mungkin dia nak juga bagi kepada pihak lain untuk manufacture untuk pihak dia. Dan semua ini dikawal dan dilindungi selama 20 tahun. Selepas daripada itu, mana-mana pihak lain boleh mengambil design yang sama ini dan tiru sebiji dan keluarkan produk ini kepada produk dan buat atas produk mereka lah. Now, kenapa? Sebab patent ini sebenarnya, undang-undang patent ini dia melindungi produk selama 20 tahun, dan selepas 20 tahun produk rekaan tu akan menjadi milik ramai. Maksud saya, dia tidak lagi dilindungi, siapa-siapa saja boleh beli design tersebut ataupun tiru design tersebut dan keluarkan, dan tak boleh tidak menjadi satu kesalahan. Sebab itulah kalau kita tengok mid-tier gitar zaman sekarang macam ini, dia menggunakan high-end punya pickup zaman dulu. Sebab dah tidak dihalang oleh undang-undang untuk pihak ketiga, pihak orang lain lah yang selain daripada pencipta tu, untuk tiru design yang sama dan buat produk production dia sendiri. Sebab itulah kalau kita tengok sekarang ini, zaman sekarang ni, kalau kita compare dengan kalau siapa-siapa yang ada gitar-gitar lama lah, kita compare sound quality gitar-gitar yang baru ni, terutamanya jenama-jenama yang tak famous ataupun yang dulu yang kita sebut sebagai jenama cak ayam. Kan saya tak nak sebut nama-jenama satu-satu nama gitar-gitar ni. Tapi jenama-jenama yang tak famous tetapi sound dia sedap. Sebab itulah sebab dia boleh menggunakan design yang dia cedok ataupun dia tiru daripada design yang dilindungi zaman itu. Okey, zaman yang 20 tahun lepas. So dari segi undang-undang tidak menjadi satu kesalahan selepas 20 tahun untuk buat untuk ambil design orang dan kita keluarkan sebagai produk kita sendiri. Okey. So saya rasa saya haraplah itu memberikan satu penerangan kenapa gitar-gitar sekarang, contohnya pickup ataupun tremolo dia ataupun bridge dia, so design-design ini boleh ditiru. Kalau kita tengok gitar lain pun macam sama je kan, tetapi mungkin dia tak bubuh jenama brand tu, dia tak bubuh lah brand tu, dia tak gunakan brand yang sama, sebab brand ni adalah protection yang lain pula. Tapi design tu tidak lagi dilindungi oleh undang-undang dan siapa sahaja boleh copy dan keluarkan produk itu tanpa perlu membayar royalty kepada pencipta asal. Okay? So saya harap kita dah kill two bird with one stone. Kita dah merungkai kenapa gitar-gitar zaman sekarang ni sound quality-nya lebih baik berbanding dengan tier yang sama pada 20 tahun yang lepas, pada 10 tahun yang lepas. Sebab 10 tahun lepas tu dia ambil design yang lebih lama tu, 20 tahun sebelum tu lagi. Okay? Dan kita juga ada belajar sedikit kali ini tentang patent, undang-undang patent. Okay? Okay, kalau anda suka video saya ini, boleh subscribe
dan boleh like dan tiada paksaan. Saya ada 2 channel lain lagi, iaitu Tapau Semua Band dan Tapau Semua Fotografi. Tapau Semua Band adalah muzik muzik level hobi. Saya dan mungkin ada wife saya sama. Dan Tapau Semua Fotografi adalah hobi saya dalam bidang fotografi. Dua pun lama tak buat video. Jadi semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton video ini dan selamat.